Hai, saya Dr. Nani Harlina. Saya adalah pakar bedah endokrin dan payudara dari Sunway Medical Center di Sunway City. Okey, kanker payudara adalah salah satu pertumbuhan yang melibatkan sel-sel tisu di payudara yang tidak boleh dikawal. Pertumbuhan kanser-kanser sel ini menyebabkan berlakunya peribakan yang boleh berlaku ke bahagian ketiak. Kanker payudara ini boleh menyebabkan maut jika tidak diubati. Secara amnya, 4 jenis kanker payudara. Jenis-jenis ini akan menentukan betapa agresifnya kanker ini dan ia juga menentukan treatment yang akan kita berikan kepada pesakit-pesakit. Okey, simptom-simptom kanker payudara sebenarnya boleh diperiksa sendiri oleh pesakit. Ia adalah sangat senang. Yang pertama adalah benjolan atau ketulan di bahagian payudara. Tetapi jika simptom ini telah berlaku, selalunya tahap kanker payudara ini telah kepada tahap 1 ataupun tahap 2. Jadi, selain daripada itu, pesakit-pesakit juga boleh mengalami masalah seperti keluar cairan di bahagian nipel dan kemerah-merahan di kawasan nipel. Selain daripada simptom-simptom yang terdapat di bahagian payudara, terdapat juga beberapa pesakit yang di mana ketumbuhan itu boleh bermula di bahagian ketiak. Jadi, adalah sangat penting untuk memeriksa payudara termasuk bahagian ketiak setiap bulan. Okey, risiko untuk mendapat kanker payudara ini boleh dibahagikan kepada 2. Bahagian pertama adalah yang kita namakan sebagai faktor risiko yang boleh diubah. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak boleh diubah. Family history adalah faktor-faktor yang di mana risiko ini tidak boleh diubah. Seperti terdapat ahli keluarga terdekat seperti ibu ataupun sepupu yang mempunyai kanker payudara. Jadi, kebanyakan doktor akan menasihatkan pesakit-pesakit untuk menumpukan kepada risiko-risiko yang boleh diubah. Seperti pesakit-pesakit perlu menjalankan gaya hidup yang sihat, menjaga pemakanan supaya tidak memakan makanan yang mempunyai gula yang tinggi. Salah satu risiko yang boleh diubah adalah BMI yang tinggi di dalam pesakit. BMI yang tinggi ini boleh menyebabkan pesakit-pesakit terdedah kepada beberapa jenis penyakit dan salah satunya adalah breast cancer atau kanker payudara. Risiko yang boleh diubah yang ketiga adalah melibatkan physical activity, di mana physical activity secara singkat dalam minima 30 minit dalam satu hari adalah sudah cukup untuk mengurangkan risiko mendapat kanker payudara. Perawatan asas untuk kanker payudara adalah melibatkan pembedahan. Yang kedua adalah kemoterapi. Berdasarkan kepada jenis kanker payudara itu, kita mempunyai targeted therapy atau immunoterapi. Treatment untuk targeted therapy dan immunoterapi ini akan disekalikan bersama dengan kemoterapi. Treatment ketiga adalah melibatkan radioterapi yang akan diberi selepas pembedahan dan treatment yang keempat akan melibatkan hormon terapi. Ini juga adalah bergantung kepada jenis kanker payudara tersebut. Okey, bagi saya, bagi pesakit-pesakit yang mengalami kanker payudara atau baru didiagnos mempunyai kanker payudara, saya nasihatkan supaya pesakit-pesakit ini tidak takut untuk melalui treatment-treatment yang telah kita outlinekan kepada mereka. Kerana treatment-treatment ini selalunya adalah selamat, berkesan untuk memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami kanker payudara. Jadi, bagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang mempunyai masalah atau sebarang pertanyaan berkenaan dengan payudara atau kanker payudara, saya nasihatkan untuk menghubungi kami segera di Sunway Medical Center, Sunway City.